banyak orang pandang macam Asia ni macam tak ada apa. You know what I mean? Macam rider. Tapi sebenarnya banyak je yang kita ada full talent. Kita ada Fishari, kita ada kita Zulfami, you know what I mean? Kita ada multiple rider, you know what I mean, yang in line to become Songket Chantra, you know. Ini semua datang daripada Asia, Ogura. So basically in general, riders progress. Yep. The more activity we have, the more progress they go. You know what I mean? So lebih progress, lebih step by step. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bersama dalam rancangan podcast Will Talk. Sekali lagi kita di Litar Antarabangsa Petronas Sepang, masih di sesi ujian pramusim Winter Test di Litar Antarabangsa Sepang. Sebelum kita bagi tahu siapa tetamu khas kita pada hari ini, apa topik yang akan dibincangkan, ada banyak Fakrul. Betul. Kita nak bincangkan pada hari ini. Sebelum tu saya nak buat sedikit kata-kata pendahuluan lah. Untuk sesiapa yang belum lagi dapatkan tiket MotoGP di Sepang, jangan lupa lawati www.sepangsircuit.com dan anda berpeluang untuk mendapat paddock access di Malaysian GP nanti. Okay, jadi kalau belum, sila dapatkan secepat yang mungkin. Okey, jadi bersama saya hari ini macam biasa, saya punya co-host kita ada Fakrul. Sihat Fakrul? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat jalan-jalan di Sepang hari ini. Ya, jalan-jalan kita berdua sebagai host and co-host. Dia first time kot? First time. Okay. Alright, dan juga hari ini kita ada special guest. Kita nak discuss banyak. Kita dah banyak discuss pasal talent development. Betul. Berkenaan dengan mungkin recap 2024. Saya rasa sangat penting untuk kita touch berkenaan dengan safety. Dan bukan sahaja untuk MotoGP, tapi untuk semua penunggang-penunggang motosikal. Betul. Secara keseluruhannya, betapa pentingnya menggunakan baju-baju suit yang original contohnya, helmet yang betul. Okey, jadi siapa yang ada dengan kita pada hari ini, Fakrul? So bersama kita untuk episod khas special hari ini, kita ada Rudy daripada Alpine Star. So basically siapa yang selalu tengok MotoGP akan nampak muka dia banyak, ataupun Asia Racing or any races lah yang dekat Asia Terlengkap. So dia akan nampak je muka dia, tapi orang tak kenal sangat siapa tu this guy. So hari ni kita nak bersama dengan Rudy, and kita nak kenal dengan dia lebih mendalam lagi, apa peranan dia, so siapa dia, dari mana dia datang, apa dia buat, berapa tahun dengan Alpine Star. So tanpa lengahkan masa, rasanya kita nak bersama dengan Abang Rudy. So maybe boleh perkenalkan sikit asal usul, maksudnya sebelum masuk Alpine Star tu kerja dekat mana, sebab Alpine Star ni more tu jaga all about safety equipment lah, especially dari segi riding equipment, daripada helmet ke riding suit. Tapi sebelum masuk Alpine Star, Abang Rudy tu daripada mana, and asal daripada mana? Maybe boleh kenalkan diri untuk penonton-penonton yang belum kenal siapa tu Rudy Alpine Star. Assalamualaikum. Nama saya Rudy Farid. Saya bekerja untuk Alpine Stars sebagai Racing Service Asia. Jadi saya bertanggungjawab atas atlet di Asia, tanggungjawab di profile di mana race berlaku di Asia. Which selalunya dalam kalender adalah MotoGP in Asia, ARC, and Malaysia Cup Break, you know. We have did I say Asia Terlengkap? Belum ni. Belum. Asia Terlengkap, Suzuka 8 hours, you know, 8 hour endurance, and also Dakar lah. Lately ni banyak pergi Dakar lah. Dakar Rally lah. And ada few talent development lah untuk all Asian country lah, kebanyakannya. Tapi daripada segi safety tu, yang bila kita bercakap berkenaan dengan Dakar, Asia Talent Cup, Alpine Star bagi apa? Full set lah daripada segi safety tu. Helmet, for sure lah. Kita bertanggungjawab atas rider lah. Dan also kita bertanggungjawab untuk memastikan yang dia lengkap lah, branding untuk dia. Dan ada branding untuk kita jugalah. Dan untuk keselamatan lah. Paling important is keselamatan dia dulu lah. Faham. Okay. So kita nak tahu juga Alpine Star ni bila ditubuhkan? Lepas tu dengan apa sebenarnya vision Alpine Star? Just untuk build the product for riding suit for safety, ataupun memang betul-betul nak take care about the safety for the rider ataupun the driver? Alpine Star datang daripada 1963
63 tak salah saya, 63. Tapi untuk kita the beginning tu memang kita kasut maker lah, buat kasut lah, boots lah. Kita memang specialty dekat situ lah, kasut dengan ski boots lah basically kan, dekat Itali lah base, kita punya home base kita kan. Tapi along the year tu kita evolve to motorsports lah, which is two wheel lah kebanyakan lah. And then we have cycling also, kita ada motor, auto, kita ada casual, ada motocross, macam-macam lah range lah kita ada lah. Where we are right now, kita memang dah top to toe lah in terms of safety lah, helmet, leather suits, boots, glove, and also airbag lah. Okay, take care lah. Which at the moment yang paling significant lah, maknanya dia punya DNA dia sekarang lah, which is the airbag lah. So produk yang ada ataupun yang dipakai oleh rider ataupun professional athlete yang Alpine Star bagi ataupun dia orang beli, sama tak dengan produk yang ada dekat pasaran luar? Sama je sebenarnya. Sama je. So kita memang emphasize race on Sunday, and then rebuild on Monday sekali. So mana kita memang concentrate lah to make sure that produk yang kita buat ni suitable untuk rider dan also suitable untuk customer. You know what I mean? Sebab apa kita rasa walaupun berbeza climate lah. Contoh Alpine Star Asia memang concentrate on making produk ni untuk boleh pakai untuk Asia, which is really hot climate. You know what I mean tak? Weather wise rain all the time kan, hujan berlebat selebat-lebatnya. You know what I mean kan? So these are the, orang kata apa, study lah kita, R&D banyak lah benda ni. So that's why we are also in Asia a lot sebenarnya. Daripada segi yalah, now pun bukan saja kalau kita cakap MotoGP saja pun tak adalah, untuk semua championship, semua rider, it keep on evolving bang. Betul. So macam mana daripada segi teknologi, so for example the suit for Alpine Star to keep on progressing dengan sangat laju, aerodynamic dan sebagainya. Motor lagi laju kan sekarang ni. Motor lagi laju, rider lebih berani. Ya, betul. Betul. So bila motor lebih laju, rider lebih berani, produk yang dia orang pakai pun nak kena pastikan yang safety kan. Sentiasa. Betul. And then currently sekarang pula dengan aerodynamic yang jenis macam haywire kan, semua orang pun in aerodynamic. Kita pun buat helmet pun dengan leather pun in aerodynamic juga. So kita kena pergi wind tunnel, study betul-betul, tengok airflow dia on the leather, make sure tak ada ketebalan dia, tak ada lebih, tak ada kurang, ngam-ngam untuk dia pakai kan. Macam tu lah. So boleh cakap every rider akan ada fitting suit dia sendiri. Maksudnya sizing dia sendiri. Betul. Dia proses dia bila kita come to agreement, bila kita tahu okay, we are supporting you this year. Firstly kita ambil dia dulu, kita tengok assessment dia dulu, and then kita the body measure lah. From there kita tanya request dia. Dia punya, dia nak macam mana? Dia nak snug fit, dia nak racing fit, dia nak macam loose kit, dia ada certain kind of fit. Lepas tu dia nak perforated, dia nak lebih lubang untuk angin, ataupun dia nak kurang, Dia nak, ada setengah rider macam nak loose kit kat tangan, ada setengah rider nak ketat-ketat. Ya, betul. Ada je macam tu kan. So macam kita work with them according to dia punya needs. Sebab customize kan, basically untuk rider kan. Kat situ kita work on dia punya option yang dia nak lah kan. From there, bila dia dah pakai, dia dah fit, dia kata okay bang, okay sedap, okay tu kita adjust lagi according to yang apa dia nak. Sebab apa, bila kita selalunya kalau dalam proses Rudy, bila kita test suit tu lepas tu dia kena keluar dulu 1 round 2 round lap kan, lepas tu kita dengar feedback dia pula. Dalam racing ni semua macam tu, everything counts kan, Yelah. Because first is the talent, which is the athlete, second is the bike, betul tak? Third is the equipment. These three things kena align, dia kena ngam-ngam lah. Baru dia boleh. Tak ada alasan. Ada dia kata, ketat lah bang, tu tak boleh corner lebih. Tu masalah. Ada kan tu. Ada je kata, bang cramp bang, saya ampang ni. Ketat pula. Pun ada je benda tu. Tapi kalau along the way tu tiba-tiba dia rasa ketat, akan customize balik ke akan buat macam tu lah? Kalau yang kita tengok pada rider kan, kadang-kadang ada jenis macam Asia rider ni, dia ada moment dia, bila dia ada break lepas raya apa kan, makan lebih. Bila dia sampai kita tengok, ngapa hal gemuk kan ni? Impact lah. For sure ada impact kan. Dah sizing dah
Dia akan datang kata, bang saya sup ketat sikit. Tapi sebenarnya masa kita ukur hang, tak adalah gemuk macam ni kan. Tapi bila hang dah gemuk ni, macam mana pula aku nak kena ejah hantu hang lagi ke? Kan macam tu lah contoh lah. So sometimes it's our job also to keep track all the rider that we have lah. You know what I mean? Okay, so if that situation come, diorang kena diet ke ataupun abang kena adjust baju dia? Udi dah kerja lama dah. So adalah experience sikit lah. Adalah kita boleh adjust sikit kan. You know what I mean? Tapi taklah ketara. You know what I mean? Faham. Sometimes macam kita ada, let's say Zakwa Zaidi. You know what I mean? He's been with us for quite some time lah. Lama juga lah. So dia evolution dia from 600 then to 1000. Selalunya dia kena ada weight. You know what I mean? And then when dia punya break time dia kena workout, you know, kena stamina yang lebih. Kadang-kadang ada yang bertambah. Certain otot naik, certain otot kurang. You know what I mean? Macam Hafiz dia macam tu je. Sama je. Hafiz Syarif dia macam tu je. Dia standard. Senang kerja lah. Macam Azlan Shah. Macam tu je kan. Tapi Azlan kadang-kadang kurus sangat. Kadang-kadang tak tahu nak kata kan. Kadang-kadang apa sayang jadi macam ni lah. Jadi macam tu kan. Macam kita ada Thai rider pun macam tu juga. You know, banyak lah. So we always have to keep intact dengan check dia orang punya. Because sometimes untuk fitting tu dia nak kena ngam-ngam. You know what I mean? Because it's important. People tak faham yang actually, you know, rider job is to go fast. As fast as they can. And then belum kita deal dengan kilang ni, factory ni, works ni, dia tak ada option to say no. Kan? You know what I mean? So mana kita pun pressure nak kena pastikan yang top. Benda tu high level always. Macam tu. Tapi Erwin, buat benda ni perlukan passion. So kita tengok, yelah nak deal dengan plumber, nak meet requirement daripada factory supaya benda tu up to standard yang ada sekarang lah. Maksudnya dengan motor laju, lepas tu riding suit kena okey. Tapi perlukan passion. Maksudnya dalam bidang ni macam kalau siapa tak minat yang nak deal dengan benda-benda ni, so dia tak boleh buat. Maybe dia kerja setahun dua and then tapi tengok Abang Rudy lama dengan Alpine. Oh tak, alhamdulillah saya diberi rezeki untuk orang kata apa? Bekerja di company yang established kan. Dan passionate toward racing. Bos saya memang racing lah all the way lah. Dia memang concentration terhadap atlet tu penting. Sebab kita on the other hand, macam saya bekerja untuk Alpine Racing Service lah. Memang orang kata apa, saya bertanggungjawab untuk Asia. Banyak orang pandang macam Asia ni macam tak ada apa. You know what I mean? Macam rider-rider. Tapi sebenarnya banyak je yang kita ada full talent. Kita ada Fishari, kita ada apa ni, kita Zulfami, you know what I mean? Kita ada multiple rider, you know what I mean, yang in line to become Songket Chantra, you know. Ini semua datang daripada Asia, Ogura. So basically in general, riders progress. The more activity we have, the more progress they go. You know what I mean? So lebih progress, lebih step by step. Kalau kita kira macam zaman dulu, macam zaman Abang Yuzi ke zaman apa, masa tu kita kurang nak understand step dia. You know what I mean? Zaman sekarang dengan internet, dengan apa yang berlaku, sekejap je benda tu. Kita dapat, so route map tu untuk budak tu macam yang kita rasa macam dia passionate, dia ada minat tu. Daripada macam Kabil kan, contoh kan, daripada kecil from mini GP to where he is right now, or some other rider yang macam daripada macam Azrul Hakim from Capri, you know what I mean, where he is right now kan, dah established. So maknanya kita ni, Abang Rudy dia ada kat sini in hand to see this talent, athlete talent kan, yang kita boleh bantu dia. Mana kita boleh bantu lah. Kita tak boleh bantu semua lah. So dia kena minat jugalah. Betul. Kalau tidak macam tak kisah pun. Dia bukan masalah minat, dia kena faham. Dia minat tu satu, tapi hang kena faham. Hang bila when you macam Udi tengok atlet dia, macam Udi ada tengok atlet tu Asia, contoh lah kan. So bila kita assess atlet tu macam individual A contoh kan, nampak dia strong, kita letak dalam kita punya pocket tu. Dan kita tengok next year dia progress macam mana. Kita tengok lagi, the third year dia program macam. Kalau dia dah sampai ke orang kata apa, kategori yang premium, macam kita dah kan, baru kita tengok macam I like your style, you know what I mean. Baru kita boleh and then kita nak kena faham, passionate memang faham. Kita tahu kita suka racing, tapi kadang-kadang pun nak kena faham juga kan rider dia. Kita tengok dia ambil the right path or not.
You know, being a rider tu dia nak kena tahu yang step yang dia buat tu betul. You know what I mean? Sometimes maybe because of the money, sometimes maybe of the people who are at the back of him, you know what I mean? Kita tak tahu. You know, so kita nak kena tengok dulu macam tu baru kita tahu okay, because we are the best friend in the world. Sebelum kita pergi deep about safety and everything, untuk Alpine Star, Alpine Star taja ke ataupun rider ataupun team factory tu beli dengan Alpine Star untuk dapatkan riding suit and helmet equipment lah? Oh tak, untuk in overall kita tengok juga dia ada, orang kata apa, dia ada option lah. You know what I mean? Kita menaja, pasti menaja. Kita bagi produk, pasti. You know what I mean? Sometimes ada orang yang nak pakai. Okay. Sebab dia tak percaya. Dia nak pakai yang Alpine Star. Alpine Star. Contoh lah kan. Dia nak betul-betul pakai Alpine Star. Sebab dia kilang. So berbeza. Ada yang macam, ada rider macam MSBK ke contoh. Dia nak pakai. Dia kan cakap, okay pergi beli sebelah sana. Contoh. Tak ada masalah. Sebab apa kadang-kadang harga racing ni kita pasti ada orang kata support price. Yalah, betul. Ada je kan. Kalau benda tu sebenarnya kalau bagi Rudy, produk ni kalau dapat support for sure alhamdulillah better. Tapi dia kena at the category where they are top. You know what I mean? Dia tak boleh lah tengah-tengah waktu kita dengan support. Yalah. Because we already have everything kan. Macam MotoGP for sure they support. Dia ada kategori dia yang kriteria rider. Ada je yang team Mamuli pun ada je. Okay. Bang, kita because you have already touched about MotoGP kan. So kita tengok semalam crash yang teruk Jorge Martin. So definitely we need, daripada segi aspek safety tu sangat penting. Itu memang kita sedia maklum lah kan. Jadi macam mana with that kind of crash, suit ni menyelamatkan diorang? Mungkin abang boleh cerita sikit daripada segi teknologi. How it is? Dia macam ni, bila kita fikir in terms of technology leather suits kan. Dulu suits lebih tebal, lebih bagus. Sebab logik dia bila dia jatuh tu, dia tebal kan. You know what I mean? Dia fikir, lagi tahan lama. Tapi lagi tebal, lagi berat. Okay. Betul tak? So rider dia nak comfort kan. At the same time dia boleh bergerak, you know, dia boleh, orang kata apa, senang lah nak move. Dia tak nak berat-berat. So with the product that we have, macam contohnya kita ada produk-produk yang kulit-kulit yang dah dia orang kata apa, boleh tahan lasak kan. Dia dah R&D benda tu kan. You know what I mean? So with kulit yang kita dah buat tu, the same time we come up with the airbag, which also airbag tu membantu untuk menyelamatkan dia. You know what I mean? So in terms of menyelamatkan tu, maknanya for every race that they go out tu, dia ada security tu. Dia ada fikir yang confident. Dia push more. Yang zaman sekarang, yang zaman dulu tak ada benda tu. Dia keluar ikut feeling kan. Sekali terbang kan. Habis. Benda tetap berlaku. Tetapi your question tu kan, benda akan tetap berlaku. Tapi kita dah ada major steps. Macam kita kereta ada seat belt dah. Yalah. Kalau hang tak pakai seat belt, impact ke tak impact. Tapi tak tahu severe ke tak severe. Tapi bila hang ada airbag tu, dia dalam FIM dia memang emas kan, compulsory for rider to have this product on self kan. So in a way tu dia membantulah, you know. Tapi sebelum kiranya dia daripada segi suit tu dia dah memang boleh, before impact dia ada calculation, so dia akan terus inflate airbag kan. Untuk inflation macam biasa juga. Produk ni kita terap kepada produk yang jual kat market sekarang lah, Tech Air ni kan. Dia memang burst dia 2 kali deployment. So maknanya dia dalam motor tiba-tiba ada kejadian macam high side ke apa, dia deploy. You know what I mean? Lepas tu bila dia jatuh, lepas tu dia akan kucuk balik. Lepas tu you can go out another session masa tu juga. Then for the second round deployment. So we think ahead a bit lah kot. So kalau dia dah habis 2 tu, dia orang kena pulang balik suit tu dekat Alpine Star. Kita kena ambil balik tu, lepas tu kita repair balik, upload balik, keluar balik lah. Sebab in terms of road racing tu kan, dia kalau dia nak jatuh tu either impact dia huge or dia light impact. Sebab dia 26 lap je kan. Contoh 24 laps kan. Tapi kalau let's say kita pergi motocross, macam let's say Dakar kan, kita ada airbag untuk off-road kan. Itu boleh multiple. Maknanya dia once dia deploy 2 kali tu, dia boleh pasang sini, tukar, go lagi jalan. Sebab benda tu off-road kan, setiap akan berlaku. Kita adapt lah tu the market tu lah, macam tu. Untuk road user pun ada je tag airbag kan. Betul, tag airbag tu memang untuk dia pakai
memang dia boleh deployment 2 kali. Lepas tu balik tu kena adjust balik lah. Save boleh letak balik sekarang ni. Sebab dia dah 15 tahun dah benda ni. 20 years dah. 20 years dah dia orang dah memang kaji algorithm tu, dia boleh detect macam mana movement dia, tahu hang nak jatuh. Orang nak jatuh kan. So bila hang dah berlaku tu apa masalah dia lagi, tu dia dah deflate kan balik. Lepas tu ready to go again. Macam tu. Susah tak nak kumpul data? Maksudnya lama 10 tahun lebih dia orang collect kan. When we were doing in the beginning tu, we collect all the data, and then we work out, dipanggil algorithm kan. The algorithm tu yang understand yang macam mana dia badan tu bila nak bergerak. Tapi dia very fast, deployment dia paling cepat lah. Kita kira nombor 1 lah sekarang ni. Tapi yang best, Alpine Star dia very transparent. Especially dekat Twitter saja kita boleh nampak dia akan release dia punya graph. Ya betul. Bila rider jatuh, especially yang high profile lah, contoh macam kat MotoGP. Betul. So dia akan mak cash dulu. Senang kita fahamkan, especially dari segi jurnalis. Betul. Dia akan faham kenapa tinggi mana dia naik, berapa G, berapa impact dia. So Alpine Star boleh keluarkan benda-benda macam itu. Betul. So kenapa Alpine Star very transparent dekat benda ni? Boleh je sembunyi benda ni kan? Tak perlu, kita bagi tahu je. So tak ada isu. Tak isu sebab dia benda penting adalah untuk selamatkan orang. Kita nak kena gain the confidence. Gain trust lah. Betul. I mean, kalau ambil logik lah kan, kenapa you nak pasang sesuatu, orang kata apa, ada satu, orang kata lapis benda bila you naik motor. Contoh kan, dia, you know what I mean lah, like nak kena tambah lagi singlet kat dalam tu. Contohnya lah kan. Mestilah you rasa uncomfortable, berat kan. Tapi the mindset of changing tu kan, orang akan tahu, oh benda ni penting. Sebab apa, at the end of the day, kalau jatuh ke apa ke, dia tak ada insurans nak kasi tahu. Itu je last dia itu. Macam saya kan, ARC, saya bekerja ARC kan. Kita ada rider kan. One time tu, masa the beginning tu, the program tu, saya tak dapat letak airbag for that year kan. You know what I mean? Because we are still developing kan. Tapi I cakap dengan dia orang, I cakap dengan officer, this is important, you know. We need this to happen. And then suddenly we had an impact. That until today, orang kata apa, until sampai hari ni masih Udi sedih lah kan. Tak dapat Udi macam perbaiki keadaan ni. And then for the last 10 years, we have the, I mean, not 10 like 8. We have the airbag lah. You know. So from there onward, we have a lot of rider with us. Kan, dengan championship tu, and then when they crash tu, tak adalah banyak masalah sangat. Because these boys laju. Yelah, betul, you know betul. Laju. Bila laju tu, orang kata apa, dia memang kerja dia memang nak kena laju. You been paid to be fast. Dia tak boleh buat slow. Zaman sekarang kalau hang buat slow, break sikit, adjust sikit, masuk balik, dia keluar data, dia boleh tahu lah, oh hang break kat sini, hang change gear kat sini, hang tukar kat sini kan. So dia memang, benda tu dia memang nak kena, mental tu kena strong lah. So bila you go laju, dia nak, orang kata apa, peace of mind. Waktu ada airbag. Even our budak-budak Asia pun macam tu. Budak-budak Asia in the beginning also very difficult because so optional kan. Sekarang memang for the last 6 years memang kita must supported by us, must airbag. have airbag. Must use it. Why do people don't want to have that airbag? Heavy lah, dia rasa macam tu. Dia rasa macam benda ada sesuatu dalam tu, jadi macam tak selesa lah. Yelah. Sebab kita naik motor, kita kalau boleh nak pakai yang paling ringan gini. Mana ada orang nak pakai jaket motor kulit hari-hari ulang-alik. Wah, itu pun kalau dia dah belanja diri dia, maknanya dah jackpot lah. Dia dah jatuh baru kita tahu lah. Yelah. Dulu orang beli barang, contoh dia beli glove kan. Dia kata okay, saya nak pakai glove macam ni. Saya tak jualan lah, tapi saya kata kalau orang dah beli glove, dia nak ikut according to budget dia. Esok dia dah jatuh ke, kalau kelawang ke mana-mana ke, tangan mana jalan, dia main balik, dia kata dia nak yang glove yang lebih sikit protection. Sebab banyak orang macam pakai tangkap muat tau. You know what I mean? Dia tak fikir in safety dulu. Sebab apa, by the end of the day, bila kau jatuh tu, jalan memang tak ada bagi diskaun ni. Jalan memang bagi jackpot je. Kalau mungkin kurang awareness dari segi safety ni. Dia bukan masalah kulit. Mahal. Tak mahal. Tak kata mahal. Kalau kita pergi hospital bill kena 30,000, 40,000, terkulai kaki, terkulai tangan, saya rasa tu lagi mahal. Betul lah. Tapi masa tu yang nak recovery tu, yang duduk tu, itu kalau boleh jalan. Kalau tak boleh jalan, duduk terus macam tu, macam mana? Lately ni kita tengok banyak orang insiden. Betul. Banyak kes yang berlaku kan. Kita tengok macam mana orang jatuh kan. Kita rasa macam sedihnya. Sebab apa, kita kerja dalam company yang international. You know what I mean? And then kita tengok benda ni berlaku depan kita hari-hari.
which is in our work kan, orang tu jatuh terbalik macam semalam kalau tengok kan, Martin terbang-terbang kan. Yalah, Kan. Tapi dia boleh bangun. Dan kata dia, orang nak kata dia macam tak luka tak jadi juga sebab benda high impact kan. Tetapi kita nampak dia macam kurang sikit. Dia ada mungkin benda tu boleh jadi lagi teruk. It could be worse, you know what I mean. And then the other day dia ada orang kata broken sini kena ni sikit tapi bolehlah jalan sebab ada sistem dia macam ni. Sama juga macam road user kita kan. Hari-hari corner wang ni salah kena step Tapi takkanlah hari-hari kena pakai Alpine suit. Maksudnya takkan pakai yang high quality suit. Tak. Nak pergi kerja je pun. Tak okey. Dia ada argument. Argument. Okey, kita kalau saya pakai Alpine suit contohlah kan. Tapi dalam keadaan suits ni dia ada macam-macam kriteria. You ada mesh jacket, you ada orang kata apa top leather jacket, you know what I mean, you have multiple berbagai jenis jacket Still safety lah. According to you punya orang kata apa budget. Lepas tu dia ada CE certified, you know what I mean tak. So in general kalau kita cerita bukan saja pasal apa-apa jacket, tapi pakai elok-elok, bukan je pakai jaket bola naik motor. Contoh kan. Benar tu. Saya pakai, kadang-kadang kita cakap je tu aku pergi ke depan. Kadang-kadang kalau berlaku mula kita sumpah serana orang kan. Cakap dia ni bawa kereta tak betul. Tapi by the day kita punya protection kita last kali kat mana? Kat kita je. So kalau kita pakai motor pakai slipper, cenuh. Jatuh, belanja. Saya cakap dia dah experience dah. Saya memang pakai motor kan. Saya memang jatuh pun banyak kali kan. Jadi kadang-kadang kita rasa macam benda yang kita boleh avoid, kita avoid. You know what I mean tak? Ada last tu, avoid je lah kan. Kita tengok kadang-kadang orang pakai nak selesa, nak lap, ringan kan. Sekali kena, tak boleh tolong. Sedih. Sebab kita dalam bidang ni kan, kita tengok macam-macam jenis orang ada. You know what I mean tak? Kita macam kat Capri pun sama, tengok underbone. Sekarang dah ada dah apa, ada airbag, rider dah pakai dah sekarang. Even though macam orang kata macam underbone ni Capri tapi level sebab kita fikir value orang. Depa, you know, somebody people, you know, it could be your friend, could be your family, could be somebody you admire, you know what I mean. Kalau something happen to them on the bike, kita tak rasa sedih. Sedih sebab kita tahu yang benda tu boleh selamatkan orang tu. You know what I mean. In general lah kita cakap kan, in general lah. Sebab teknologi yang kita bawa tu daripada track ni sampailah ke sekarang ni customer user. Lepas tu bila orang cakap macam itu orang kaya boleh lah beli. Ya betul. Saya baru nak cakap. Orang cakap dia kaya boleh beli. Yalah sebab dia value hidup dia. You know? Takkanlah kita nak kata takkanlah saya mat dispatch nak kena pakai airbag. Kata tak salah pun. Kalau kita simpan duit sikit beli sesuatu yang penting untuk diri kita kan. You know what I mean? Bagi Udi penting sebenarnya. Kita tak boleh cakap kan. Ini apatah lagi orang yang kerja long distance yang ulang-alik yang jenis macam KL Seremban hari-hari. Malam-malam kita boleh tahu kan. At least something happen. Walaupun bukan salah kita, orang langgar kita ke, at least kita ada ujung tu ada selamat kan. And make sure it's original lah juga kot. Original pastilah. Original lah. Yalah. Kang pakai je for the sake of ada banyak kat luar sana. Banyak. Beli satu motor, nanti beli motor sebiji dapat jaket. Tengoklah dulu contoh jaket tu. Dia tulis macam tu logo Alpine Star kan. Allahu Akbar. Kita pun takkan buat macam tu kan. We will not do something like that. So you know what I mean. Kita kena jadi smart user sikit lah kot. You know what I mean kan. Get a proper helmet, wear proper gear kan. Kan ada jenis pakai jaket je, kasut, pakai kasut biasa je. Lepas tu slot jean. Kalau kena belanja. Saya dah tengok banyak lah. Banyak kes-kes yang macam dalam saya career saya ni, bekerja ni, saya dah deal banyak benda yang macam ni. Yang kita kata apa? Tapi Alpine Star dia macam kita nampak, saya lah kan. Saya nampak dia more to track racing. Betul. Tapi dia tak adalah buat bengkel or something awareness macam kita discuss sekarang kan. Awareness yang related to safety. Like macam kalau pergi kedai atau pergi ride 1 jam, pakai seluar jean, pakai kasut, pakai windbreaker. Cukup lah. Pakai windbreaker lah. Banyak orang fikir macam tu. Because they, you know, benda tu tak berlaku. Kalau dah berlaku, masa tu baru dah terfikir kan. Kenapa lah aku tak kenapa macam ni kan. Betul. Jangan ambil main-main. Kita kadang-kadang kita sedih lah kita tengok orang macam tu kan. Bukan apa, kadang-kadang ada protection tu yang the last tier to your crash, you know what I mean. Kadang-kadang kita tengok orang jatuh kan, bila dia jatuh tu tangan dia dulu heret jalan. Betul tak? So this is all gone already.
finger semua sama sekali. Ada glove. Kadang glove pun beli yang kedai tipu punya ke kan. Ataupun pun dah koyak-koyak. Kadang-kadang kita kena aware kan. Sebab benda ni kita pakai atas motor. Tak nak naik kereta. Betul tak? Let's say now you dah pakai glove setahun kan. Kena hujan panas. Dah tengok dah jahitan dia terkeluar dah kan. Boleh cakap boleh pakai gini. Jangan macam tu. Kita nak tengok riding suit. Boleh tak sebab saya pernah pergi Valencia, tak silap saya 2016 kot. So dia ada explain lah pasal lampu-lampu kat sini and macam mana diorang boleh detect berapa saat dia boleh laju sebelum dia impact berlaku. Betul. Mungkin abang boleh explain sikit kalau boleh. Kita minta kita punya team untuk bawakan riding suit and explain dalam podcast ni juga. So that orang tahu betapa pentingnya racing suit ni bang. Ini kita panggil Jorge Martin lah. Ni dia punya. Ni yang Jorge Martin punya yang semalam. Ya betul, semalam yang jatuh lah suit ni. So zaman dulu dia suit ni dia orang kata apa? Zaman dulu dia berat lah. Sekarang ni ringan je. Faham tak? Tapi hujung hari dia kita ada airbag system dia kat dalam ni. Airbag system dia kat dalam. Kat dalam ni. Lepas tu dia ada inflator dia semua duduk belakang ni. Dalam ni dia ada sensor, dia ada point dia 1, 2, 3, 4 which is ada algorithm dia. Dia boleh detect kalau kita ada about to have a crash ke whatever kan. Dia boleh bagi tahulah kat sini lah. Itulah lampu dia dekat situ. Lampu dekat situ. Tapi light ni tak sempat lagi lampu. Sebab apa dia tak ada. Kalau ada kita terus pasang sebab dia fit into the suit straight away. Okay bang, sorry. So lampu tu bila rider masuk dia baru dia beli. So kalau tak ada dia tak activate lah. Dia tak arm lah kita panggil. Tak arm. Dia tak arm lah. Kalau tidak dia arm lah macam ni lah. So sekarang ni zaman sekarang suit tengok dah berubah banyak lah kalau kita tengok. In terms of material, banyak flex panel, you know what I mean? More safety at the back untuk dia orang jaga. Tebal tak Rul? Tebal. Dan berat. Berat tetap berat lah. Pasti berat. So imagine kan kalau dia ada sistem macam ni, lepas tu dia ada airbag lagi. So dia akan tambah sikit berat lah macam tu. Rider kan nak ringan kan. Yalah. Tapi ni kita kena adapt lah. Once kita adapt, kita dah faham lah sikit lah. Berapa banyak tadi bang abang cakap dia punya algorithm punya point? No, dia punya sensor point dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 bawa sampai ke bawah. So whatever position that they have, the algorithm akan detect whether he's about to crash or not. So dia dah ada data lah. Faham? Okay. Bos, so kita minta team ambil. Sebab berat. Berat tak lawak Taklah berat sangat. Boleh lah pakai. Tapi kalau pakai okey. Dulu lagi berat lah kot. Sekarang lagi ringan lah. Pasti lah. So apa lagi innovation yang Alpine Star tengah work on it sekarang? Bukan hanya untuk rider lah, tapi untuk consumer yang nak membeli apa, sebab teknologi sekarang apa yang Alpine Star tengah work on? Masa sekarang kita concentration is more on airbag lah. Okay. Which is off-road airbag. Now tak lama nak keluar motocross airbag pula. Which is the premier of everything lah. Krim dalam krim lah sekarang ni. Bayangkan naik motocross. Sebab apa motocross ni orang paling takut Yelah. Sebab dia high jump. Memang major impact. Mostly yang atlet-atlet yang severe crash ni memang patah tengkuk, belakang. Macam Dovi dulu. Dia masa dia training tu kan. Yes. So now we are already, orang kata apa, dalam phase kita nak orang kata apa, panggil nak tunjuk lah kepada orang kan. But in terms of road airbag ni kita dah upgrade to Tech 7X lah sekarang ni. So maknanya dia dah banyak produk lah, banyak model lah sekarang ni. Which is concentration on your body and also your hip. Sampai ke belakang lah. Very very good lah. And also new product helmet lah pastilah. SM10 sekarang ni tengah top sekali dia lah kot. Paling orang banyak sembang dia lah kan. Yelah. Tapi Alpine Star macam tu lah. Dia bila dia buat barang tu dia, orang kata apa, dia memang kaji betul-betul lah. Memang bila kita dah keluarkan produk tu, maknanya memang workable lah for user lah, for sure. Bang, talking about the suit again. So tadi kan cakap pasal all of the sensor point tu.
Untuk yang orang beli di luar pun sama juga. Dia ada all of the sensor. So basically betul lah macam abang cakap, apa yang rider pakai sama je macam apa yang dijual di pasaran. Tapi dia cuma according to budget lah. Okay. You pay more, you get more. Tapi benda basic tu dah ada tu, should be more enough lah. Faham? Okay. So saya nak tanya soalan. Dengan kata Alpine Star akan sponsor based on allocation. Maksudnya kalau keluar 100 saja. Dia tak akan lebih. Adakah macam tu? Maksudnya 100? Contohnya dekat sikit, sorry Mak, dekat sikit mic. sponsor untuk 100 rider. 100 je lah. So tak boleh lebih. Ke macam mana? Macam tu lah. Macam tu kan? Sebab apa? Cost lah. Sebab semua keluar daripada satu kilang. Kilang ni nama dia, saya dia memang R&D1 ni memang khas untuk kata apa, untuk atlet saja. Memang hidup kilang ni memang khas tu je. So kalau kita bagi balik, macam mungkin from people point of view tu macam motor je. Kita ada auto, which is Formula 1, ada rally, WRC, kita ada ARC, on bike, ATC, kita ada Rookies Cup, macam-macam. So in total tu, mana bila mereka jatuh, kita nak kena servis lagi. Kita ada maintenance lagi untuk dia orang. Bukannya kita main bagi lepas tu itu tinggal, tak juga. Kita kena ongoing for 1 year. You know what I mean tak? So kalau dia keluar, dia jatuh, patah balik. Dia keluar, jatuh, patah balik. So benda tu continuously. So mana takkanlah kita nak support semua. Mampu kita terbalik. Betul-betul. You know, and kita always ambil yang best lah. The best lah. So abang terlibat juga dengan untuk buat decision sama nak sponsor siapa. Saya baru nak tanya soalan tu. Especially macam okay, Asia Talent Cup kan. Kita patut sponsor Asia Talent Cup, ataupun macam Zakwan Zaidi, kita patut sponsor dia, kita patut stop dia. I mean bukannya yang buat yang buat decision boss lah pastilah. Number one lah, presiden lah. Cuma Rudy boleh, orang kata apa, dalam Rudy tengok talent. Rudy cakap dia, okay boss, this is the best at the moment lah. Kita tengok dia strong, good personality, everything character wise, as a rider bagus, as a person bagus. Kita nak macam tu lah. So memanglah Rudy ada serba sedikit lah. Tak banyak, kecil. Ada juga lah. Tak ada lah bang. Rudy Kabilis kecil. Berapa satu last. Macam mana daripada segi decision making tu? Macam tadi abang ada sebut, kita tengok rider ni mungkin beberapa tahun tengok, okay, he's suitable untuk bawa Alpine Star punya brand kan. Berapa lama daripada segi pencarian itulah untuk disponsorkan tu, apa aspek yang diambil kira? I mean, biar dia bila you jadi duta kan, dia nak kena, orang kata apa, dia kena tahulah yang dia memang healthy lifestyle, dia promote diri dia bagus, Instagram dia pun strong, Yang most important, riding skill dia bagus lah. Dia memang, kita tahu yang dia memang nak ride lah. Dalam dan luar bagus lah. Betul. Yang penting itulah kot. Yelah. Okay, faham. Kita banyak cakap pasal tag ataupun pasal riding suit. Maybe kita tahu Abang Rudy ni memang dekat track banyak. So kita nak tahu juga macam mana dia tengok talent development. Contoh macam Zakwan Zaidi daripada kecil sampai besar, ataupun Hafiz daripada kecil sampai besar. Macam dia tengok dari segi sukan pemotoran ni dekat Malaysia especially, ataupun kat Asia. Betul. Dia punya kenaikan tu macam mana, macam mana, sebab kadang-kadang kita tanya pasal Alpine Star riding suit je lah kan, ataupun safety. Tapi dari segi pemotoran tu, macam mana tengok kita punya peningkatan dari segi, contoh sekarang ada Hekinde ni, siapa ni, bagus ke sekarang? Maksudnya ada penambahbaikan ke? Betul. Macam contohnya sekarang, kalau fikirkan balik lah 20 years ago, like I say kan, macam dulu 20 years ago, rider development, orang kata apa, way back. You know what I mean? Sebab nak capai tu susah. You know what I mean? Betul. It's gonna be like, kiranya you kena go for crazy lah, you know what I mean? Tapi lah ni, bila orang kata apa, with everything that is around us, we have Sepang Circuit, kita ada MCP, kita ada ARC, kita ada ATC, kita Rookies, kita ada mini GP, you know what I mean? We have all these program dedicated to upbringing the youth or the Asian boys, in general lah. In general. Not Malaysia je. So in general. So it's a strong foundation.
Kan betul tak? Dulu dia pun kata jenis macam Jepun je laju. Kan? Mana ada Malaysia. Lepas tu kita ada Syarul Yuzi, Wazi, you know, which is the one that prominent kan. Yep. Orang kata apa? Orang panggil old school lah. Dia orang memang brick house lah. Betul. Kukuh lah. You know. Then kita we have the Hafiz Sharin, we have Zulfahmi who came up, Azlan Shah, you know what I mean? Smashing. These boys are in World Championship, you know what I mean? So you should be proud of this situation. But we are talking about the next level generation. Betul. You know, like you say, you know, Hakim, you know, we have a lot of these kids coming up kan. And you know, Kabil, you know, we have all these strong foundation. So for Asian rider, sekarang ni dah jadi macam sesuatu yang interesting. Betul. You know what I mean, kalau kita pergi balik World Championship, they would not have the rookies, they would not have the ATC if they don't believe in the youth. Betul tak? Betul. Especially now you have the ATC, which is the Asian kids, you know, and some of the people now are in World Championship in MotoGP, which is strong. You know that team would acquire Hafiz Sharin to be in MotoGP. So there is orang kata apa, a market, because these kids work very hard. You know what I mean? Dia punya drive dia strong. Indonesian kids, Thai kids, you know, Japanese kids, you know. I see it all. Dah berapa lama pula dia dekat situ. Dah tengok budak-budak ni lama. Daripada kecil sampai besar. Dan kita selalunya kita rasa macam kalau kita pergi Suzuka 8 hours sekarang ni, you know, we have Zulhami on the podcast before. You have all the orang kata apa, legend which is Azlan Shah, they are all doing top 10 in Suzuka 8 hours. One of the best orang kata apa, EWC in the world, you know what I mean? And our rider are there, but nobody talk about it. Because everybody talk about the big event. But we have Asia Road Racing, you know what I mean? We have the orang kata apa, MSPK. We have all these orang kata apa yang looking foundation ni lah. Exactly, you know. So I think in the next 10 years we will have more producing talent. But it's just that orang kata apa, the responsible of the people who managing this thing kan, yang buat benda ni dia kena betul lah. Saf dia kena betul, nah Y2 dia dah kena betul. But as you know in motorsports that it's not like orang kata apa, dia bukan macam jenis macam nak cari sponsor pun senang. You know what I mean? Macam you know, a lot of people are struggling kan nak get dia. Tapi actually sebenarnya really good, you know, dia mengharumkan nama negara semua orang, you know what I mean. We have the promoter who doing very well promoting apa ni, tu dia bilang promoting apa ni, Asia people, you know what I mean, in the orang kata apa, in the limelight, you know what I mean. So bagi Rudy macam really happy lah to be involved in this kind. I'm here still because for Asia. Because I think it's very important, you know what I mean, for us to be balanced Europe, you know what I mean. Banyak orang misunderstand this, you know. Orang Malaysia ni suka racing tau. I just want to make it clear. Orang Malaysia suka racing. Okay? Kita ni DNA memang motor racing. Memang number one ni dalam Southeast Asia ni lah. Kita yang pioneer dalam benda ni, you know, Batu Tiga track tu kan, Pasir Gudang tu kan. Nobody talk about it, you know. But these are all venue yang done MotoGP. You know what I mean? Way before I was still kids, you know what I mean? Masa kecil-kecil dulu cakap dengan arwah my dad, cakap, oi, kalau lah best tengok-tengok dah besar bekerja dengan depa ni. You know what I mean kan? Sembang dengan Casey Stoner, borak dengan Mama Kel, you know, ni semua dah macam kawan dah, you know what I mean dah. In environment yang berbeza kan, borak dengan rider Malaysia, you know, buat Hafiz, buat Zakwa, buat Lan, tengok dia orang dah macam, you know what I mean, dah wah, you know what I mean. Daripada kecil sampai betul. So it's, for me it's like macam Asia is the best platform untuk Rudy. Dan kerja Rudy memang kat Asia. Dan bertanggungjawab atas Asia kan. Rudy pun tak nak pergi yang cari lebih-lebih ke, nak pergi tengok lah. Tak ada. Yang ni pun dah syukur Alhamdulillah. It's the most important job kan. Kita nak make sure yang atlet ni yang kita support ni, dia pakai produk kita. Sebab kita rasa produk kita bagus untuk dia. Dan dia pun comfortable. You know what I mean? Bila rider ni kan, biasalah kan, kalau kita bawa Porto Saga, kita rasa kurang sikit. Kan? Cuba bila kita dah bawa XC90 kan, wow, confidence sikit nak tekan kan. Macam tu lah juga kan. Lah, dia punya analogi dia sama lah. Mindset kan, mindset orang macam tu lah. Faham? So hopefully as time passes by, sekarang ni pun kita dah memang ada representation Asia dekat MotoGP, Somkiat. Betul. Kan, memang interesting to see, and memang saya percaya as time passes by, kita akan ada lebih banyak lagi insyaAllah dekat dalam ramai Asian rider and hopefully Malaysian riders juga dekat dalam
MotoGP. Mostly I mean to have kita memang for sure lah kita suka racing. Kan semua suka racing. Banyak orang mak bapak habis duit banyak bawa anak pergi sana pergi sini kan. Pastikan anak dia orang berjaya bawa motor habis duit banyak berpuluh-puluh ribu kan. Tapi ini memang dia orang punya orang kata apa structure dia macam tu. Dia nak kena lalui benda tu macam tu. Kan? Rider nak kena lalu itu sebelum sampai ke sini. Bila dah sampai ke sini semua dah bagi lah. Kan? Kau nak apa semua bagi dah. Kan? Kau je kena kerja kau nak laju. Tapi before that tu you nak kena lalui. You kena lapar, kena hunger. Betul. Of course lah kita orang Islam kita kena banyak berdoa supaya kita capai apa yang kita nak. Okay, selain pada sembang dengan rider, selesa tak baju apa semua ni kan? Ada tak? Bang, kau rider, kau ride kena improve sikit. Ada tak bagi nasihat dekat rider-rider yang mana asal road racing, mana-mana yang casual lah. Casual. Tak ada. Saya kalau saya tu bagi dalam segi input dia kata kau jangan makan banyak celaka. Cakap yang tu kan. Kadang-kadang kita tengok semalam kau tak ada workout kita boleh tengok kan dia punya off season ni ada kerja keras ke, ada orang kata apa stamina ke, ada kayu basikal ke, ada apa kan. Kita tengok ni kan pasal muka kau pancit ni orang nak kerja ni kau macam pancit lah, macam tu maki je. Maki je tak adalah cakap lah. Tapi siapa yang kenal tahulah saya ni macam mana kan. Tapi saya rasa betul lah Fakrul, mungkin Abang Rudi ni dia daripada aspek yang berbeza. Jadi dia akan komen daripada aspek yang tu kan. Sebab dia nak kena ambil kira daripada racing suit. Dah managing awal-awal musim, sekali tiba-tiba ketat pula, dah susah. Tapi just imagine kan, kadang-kadang kita ada joke kan, kadang-kadang kita kata kalau kita in terms of orang kata apa, kita panggil support kan, professional worker kan, because you must understand rider job is to be professional at what they do. Maknanya they have to go fast, they have to be fully healthy, stamina kena kuat, mindset kena strong. Also the same to the worker, which is to the support, the engineer, which is like us. We have to be fast, we have to be strong, you know what I mean? Mentally kena understand. Because why? When we come to a certain place, like today, we are here, arrive at the circuit. Rider had to go past. Come out, tiba-tiba je lagi sekarang, baju ini tepik tu tak ngam. Kita jadi masalah. Sebab apa? Orang habis duit banyak. Berjuta bro. Kan orang habis duit banyak ni berjuta. Sambil kita kena fix this problem. Orang banyak fikir macam dia orang ni kerja senang, seronok, upload gambar, holiday, kat luar negara, travel kan? Sana sini. Selalu tanya kan, Abang Rudi kat mana ni? Dia orang akan tanya dulu kat mana? Seronok tu je, tak tahu hari-hari macam nak bunuh diri kan. Hari-hari tanggungjawab besar ni. Betul, tanggungjawab besar. Penat bro kadang. Kita nak kena always keep on toe kan, you know, because it's a professional job. You know, you cannot slack off. You know, tak boleh macam the day when you decided to go to the track, I don't want to go to the track. Tak boleh. Sebab people depend on it, your brand depend on it. You know what I mean? You have to give the 120% commitment towards the thing. Masa kita record ni, masa Sepang test. Tapi Abang Rudi ni dah prepare dah baju untuk buriram race hujung bulan Februari. Which is benda tu kita nampak komitmen dia. Komitmen dia bukan simple-simple punya. Okay 3 hari nak race baru nak prepare. Tapi dah buriram. Benda prepare race, dah kita kena plan lah. Kalau kita tak plan tak benda kena sync lah benda tu. Betul. Kalau tidak jam Betul. Kerja ni banyak kerja planning lah kita banyak Abang Rudi banyak championship kan, banyak nak kena arrange betul-betul. So dan bila kita arrive ke tempat tu kita tak ada masalah, you know what I mean. And then orang tak tahu pun benda belakang tabir ni sebenarnya lagi memenatkan. Sebenarnya especially daripada segi safety lagi pula. Dapat pula macam ni rider macam Azlan Shah bang saya tak bawa ni lah bang saya tak bawa ni lah bang. Gila kau ingat aku 7-Eleven ke apa? Nak bawa barang bagi kau kan. Sorry Malan. Lan kau tahu kan, saya tanya dia hari-hari kau bila nak keluar je, Lan jangan lupa pack bag tu, baju kena cukup, ini kena cukup, ini cukup. Macam bayangkan jadi PA lah. Jadi PA lah. Tak ada, tak akannya. Mampu kau lah kalau jadi PA. Cuma kita orang kata apa, kita menjagalah kan. Sebab apa nanti dia nanti dia datang kita jackpot. Kita bang itu tak ada. Kalau dia kata bang bag saya tak dapat, bag hilang kan, kau terbang tak, okay, itu saya faham lah kan. Ini dia punya tanggungjawab dia, because every year we give up all this thing for our rider. It's their job to arrange it, you know what I mean. Sebabnya kalau kita tengok betul-betul rider ni, dia paling important is management dia.
You know, they have to manage themselves. You know what I mean? Dia kena tahu, okay, suit dia ada 4, kasut dia ada 3, inner dia ada banyak ni. Okay, dia akan 6 race. Dia kata, bukannya last minute kan, jenis macam, bang, kasut dah rosak lah. Tolong adjust. Hafiz, jangan lupa, sama juga. Sekarang dia bagi. semua bagi. Lani semua break pakai kaki. Tak lama ni cabut break kan. Tak payah lah. Kut pakai kaki. Lepas tu datang bawa boot kan. Macam lah kita semua ada nak bawa untuk dia kan. Lepas tu sekejap lagi, bang, merah ada. Saya nak pakai merah bang. So nak kena faham kadang-kadang. Masing-masing ada PL masing-masing. Betul. Semua orang ada masing-masing PL. Tapi tetap sayang, tetap layan. Layan tu tak layan kan. Layan tu tak layan. Macam ni kan cakap, Zack, okay, pakai bag tau, jangan lupa. Okey bang, jangan risau. Kan, sekejap lagi pum dia keluar pam. Bag tertinggal. Meletup kan, meletup kan. Kan abang dah cakap dah pakai bag. Betul lah bang, okey lah. Lepas tu kita tanya dia lagi, okey tak, okey tak? Okey. Lepas tu dia mental kejap kan. Sama je semua. Tapi bayangkan Abang Rudy kena jadi neutral tau. Sebab apa? Abang Rudy tak boleh macam pergi all the, sebab we support all our strong rider and they are all like top 5 fighting each other, going crazy, you know what I mean? So the best way is just to be at our box, which is at Pine Star, and then dia orang akan datang. Kalau Rudy masuk sana je lagi, dia ni pula ada, dia ni pula ada. Masing-masing ada rahsia masing-masing. Masing-masing ada style. Itu je lah yang seronok, you know what I mean? Someday these are the things that make you happy lah. Betul. Di belakang, so because cabaran di belakang tabir, PL, betul. Semua benda-benda tu pun masuk. Saya ada dalam group, saya akan beritahu kami, okay boys, okay, I'll be here, come down to bring your airbag. Lepas tu kena bagi timing. Kalau tak bagi timing, 10 orang datang sekali, jenuh nak explain. Kita pula kerja kelang kabut, so kita kena arrange betul-betul kan. Faham. Okay. And also bila kita handle yang tua, lepas tu kita handle yang muda pula, which is the ATC kan. Pening bala. Mana lagi susah bang? Yang tua ke yang muda? Sama je. Budak-budak susah sikit lah. Sebab dia orang ni kena grow up bro. You know, they have to grow up a little bit more early. You faham dia? So the mindset dia dah kena ubah sikit. They are still kids, tapi their job is to be fast. The job is to be mature dan diorang punya umur yang sepatutnya. And then you know how they are, you know, like macam jaga anak-anak. Ada 20 anak kan tau. Terabur kan, sini kan. Dia cakap jadi kan, suit dia campak macam tu kan. Pening bala. Abang Rudy nampak penat sangat ni. Saya pernah pergi ATC ya Win. Tengok masa dekat Sok Pedok Sepang, and masing-masing ada kerana masing-masing. And dia macam bapa-bapa yang nasihat anak. Baru dia cakap, oi, tompik, oi. Pening bala. Tu kata kadang-kadang banyak anak kan. I have daughters, you know what I mean kan. Bila balik rumah pun tak boleh buat apa kan, sebab they are the one who make the decision kan. You never around, so we are always right. Sampai ke track pula, we are always right. So pening bala. Melayan anak-anak kan. Okay, interesting sharing. Okay Marudi, sebelum kita wrap up, okay. Mungkin Abang Rudy boleh bagi sikit. Kita tahu daripada segi aspek safety ni memang sangat penting. Betul. Tapi mungkin ada kekangan juga, kita faham daripada segi monetary. Mungkin lah kan. Tapi sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang safety, apa mungkin Abang Rudy ada kata-kata yang abang nak nasihatkan ke, bagi awareness sikit ke berkenaan dengan safety ni bang? Tak ada. Pada Rudy nak beritahu yang kata apa, pakai protective gear tu bukannya sesuatu beban. Dia sebenarnya sesuatu yang membantu. Cuma orang kata apa, malang ni tak berbau kan. Kan banyak orang, konsep ni nak kena highlight dulu. Bila kita atas motor tu, the risk of orang kata apa, kita jatuh tu, orang kata apa, kira scale dia besar lah kot. You know what I mean? So having product which is orang kata apa, to help you, secure you kan, to make sure that you are ada safety tu is important kan. Regardless you nak pakai brand apa, for sure I want you to buy a Pine Stars, you know what I mean. And of course buy original, you know what I mean. Not because of that, because product ni dah tested for, you know, they have the R&D. So when you have this kind of crash, you know, they know that dia punya orang kata apa, dia boleh cope berapa banyak you punya, orang kata apa dia panggil, there's a word for it, I forgot. Tapi bila you jatuh tu, impact dia tu dia boleh tahan. Tapi kalau you beli benda yang orang kata yang fake ni, tak tahan bro. Betul lah. By the end of the day, kita dah memang kata bawa motor, kita tak tahu kan. Kadang-kadang bukan salah kita, salah orang. Like I said before kan. Mana tiba-tiba orang datang, bantai, mampus.
Pening kepala. Kadang-kadang kita kena fikir benda tu. Take a long bag, and of course you have to drive as kata apa, safety as you can kan. Tapi Malaysia confirm je. Tak highway memang hood je. Jangan bohong lah kalau tak hood. Kalau laju je confirm je. Tapi itulah mungkin kita pun, untuk saya juga, saya rasa bila kita rasa benda tu mahal, kita rasa cuba fikirkan accident tu lebih mahal daripada betul, berbaloi. the cost itself. Berbaloi. Sebab dulu tak ada equipment macam ni. Dulu kita tak ada, kita nak beli sesuatu tu kita, you know what I mean. Lani sekarang yang pergi macam contoh pergi Mencinda, ada je barang penuh. Helmet, top apa semua contoh. Kan ada kedai motor banyak kot yang ada semua barang. Cuma hampa nak kena tahu mana satu yang hampa budget budget, betul. Pandai pula nak beli PSP, pandai pula nak beli kan. iPhone 60 boleh beli kan. Nak the best lah. Safety tak nak. Bawa BMW GS kan, corner macam ni kan, helmet pakai steng kan, lepas tu pakai jaket kan. Sekali gelik kan atas awana tu, alah gua tengok bening je tu. Bahaya bro. Betul. Masalah dia pun fikir jauh sikit lah. Sebab banyak kan, kita banyak. Just to be fair right, kita dekat Dakar is 156 bike. Okay. Saya bekerja untuk Dakar juga kan, 156 bike. You know what I mean tak? For the first 3 years was so difficult, but now everybody have airbag. Because they know it helps them. Kenapa saya cakap Dakar is the most treacherous kan condition ever. Bawa motor ada padang pasir. You know what I mean? The dune, the jump, you know what I mean? Macam-macam. The camel tree, batu sana, batu sini kan. Gila weh. Memang bawa di hujung nyawa. Yelah. So bila kita ada benda macam ni, which is dah tested, dah memang bagus. Saya nak emphasizekan, have it. Buy it. You know what I mean? So, you to have a secure, you know. Pakai jaket yang elok, pakai glove bawa motor, pakai kasut betul-betul, pakai helmet betul-betul kan. Bahaya. Kan? Saya bawa motor kat kedai kat KL kan. Saya berniaga, saya berjalan-jalan kadang-kadang. Bawa motor lah kadang-kadang bila saya jatuh orang tanya, gila ni kan. Kerja apa start boleh jatuh motor kan. Tu kan. Sakit bro. Sakit lah. Banyak benda ni berlaku kita kan. Kita tak boleh cakap bang. Motor kecil ke besar semua sama bro. Sama je. Kita tengok sama sekarang orang berlaku kan. Risau. Betul. Kita bila atas motor kan, kita tak boleh kontrol. Kita all out kan. Lagi nak jalan straight line pula, kita tak banyak. Gila, bawa basikal pun nak bawa laju, ini lagi naik motor. Sama je semua. Sembang kan, kita ride beza-beza kan. Relax kan. Jadi dia bore lah habis-habisan kan. Itu pun basikal, ini lagi naik motor. Macam mana? Tu kata orang Malaysia suka racing. Betul. In overall, okay? In all ethnic community, semua memang macam tu. Semua suka racing bang. Pakai motor mahal, semua sibuk nak pergi minum teh lah, minum kopi lah, nak enjoy ni. Tapi tengok baju, aduh. Because we will selalu akan dengar benda ni. You know what I mean? Selalu pergi Melaka tu, balik mesti ada dengar, ada benda berlaku. Ataupun every weekend kan, kat Genting ke nanti mesti kita dengar benda ni berlaku. Dan kita sebagai manusia, kita rasa macam benda tu macam tak ada apa. Tapi actually is value tau, life tau, people tau. You know what I mean? We have things which is like macam boleh membantu kita kan. Why not? Betul. Kan? Itu je lah saya nak cakap kan. Faham. In general saya cakap macam jagalah. Pakailah benda yang original. Kan? Pakai benda yang you know betul-betul kan. Memang rasa pelik kan. Mak rempit pakai LC tiba-tiba helmet showing full face kan. Pakai macam tu kan. Takut kan. Tapi mana kita tahu benda tu berlaku kan. Betul. Betul tak? Betul. Orang Malaysia buat kereta pun kan. Dapat macam-macam kan. Kali itu juga dia break kan. Masuk kanan belanja. It happened bro. Betul. It happened. We are talking about the real deal. And people just macam a face, a facade tau, you know what I mean. Tapi kita cakap dengan anak kita, kau jangan naik motor, bahaya tau, cepat mati tu kalau naik motor. Kita cakap macam tu culture-nya, tapi sebenarnya bukan salah kita kadang. Kan? Orang main bab langgar. Betul. Tapi patutnya kita kata boleh naik motor tapi pakai protective gear. Betul. Itu yang betul. Ya, betul. Jangan boleh. pakai slipper, pakai kasut motor. Mana jaket kau? Bukan jaket bola, jaket motor. Jaket motor dia ada protection pad, ada everything kan. Boleh membantu. Tu je lah. Okay. So, panjang penutup Abang Rudi. Mukadimah. Tapi benda tu sebenarnya memang penting lah Abang Rudi. Saya rasa benda tu especially sekarang kita pun memang ramai yang bawa motor. Jadi
aspek-aspek keselamatan ni saya rasa sangat perlu dititik beratkan. Semua cerita racing kan. Semua nak cerita racing. Ini top. Hakikat dia hari-hari ni kita racing. Betul. This is the fact. Hari-hari ni kita keluar ni kita racing. Every day we go out and race. Because we put our life in stake. You know what I mean? Tapi we didn't think about it tau. Kita tak fikir. Kita fikir je, okay lah. Kita assume petang ni pun belum tentu Rimat. Yalah. Belum tentu Betul, sebab abang tengok depan mata abang sedih. Serius. Orang yang pakai track day pun sama je. Sama yang track day. Pakai mana ada sepapa buruk keluar jalan. Barang boleh pakai. No, you kena tengok. Nak makan pun nak kena tengok fresh. Tak fresh produk. Ini lagi nak pakai. Betul ya? Okay. Alright. So Fakrul Shock sembang kan? dengan Abang Rudy. Santai, memang santai. Rasa macam lah. Tapi ilmu yang kita dapat tu mahal. Betul. Sebab sebenarnya lama dah nak dapatkan Abang Rudy ni. Lama. Minta maaf. Pergi Dakar lah, pergi tu nak kena habis Asia Road Racing lah. Last sekali dapat juga. Saya selalu cakap dengan Fakrul, kau dapat tak Abang Rudy? Tak dapat. Sebab kita perlu terapkan benda-benda yang educational contact ni, safety contact dalam kita punya podcast juga. Bukan sembang racing je. Racing tu kita boleh cakap bila-bila masa, tapi kena bawa someone yang qualified, someone yang ada experience tentang safety, tentang awareness related to motorsport juga. Motorsport, so daily life memang kita perlukan benda-benda macam ni. Tapi kalau kita nak sembang berdua, tak mungkin menjadi. So kita bawa lah Abang Rudy daripada Alpine Star sendiri. Terima kasih bang. Sama-sama. Okay. Dan untuk sebelum kita bersurai, saya ulang lagi sekali, kalau belum dapatkan tiket Malaysian GP, jangan lupa layari website Sepang. Okay, dan kita jumpa lagi di episod akan datang. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Bye. Okay, selesai. Selesai bang. Nak harga diskaun untuk tiket MotoGP Malaysia pada Oktober ini? Jom saya tunjukkan cara mudah untuk dapatkan harga tersebut. Mudah sahaja, hanya dengan tonton podcast Wheel Talk dan gunakan kod yang tertera di kaca skrin anda untuk dapatkan diskaun sehingga 20% pada pembelian tiket. MotoGP merupakan antara pengalaman yang tidak patut dilepaskan, jadi jangan tunggu lama-lama kerana promo ini adalah eksklusif dan terhad. Ianya hanya akan dibuka selama 3 hari pada setiap video. Dah beli tiket? Jumpa anda di Sepang.